Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa wali, anta misbahul suturi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia lantunan paluan ataupun bunyi yang cukup gemersik daripada peralatan yang kita panggil sebagai rebana. Apa khabar yok-yok kita di luar sana? Hari ini kita punya podcast warisan macam biasa, cetusan Maib dan juga Upsi bertajukkan rebana. Rebana koma. Kita mempersilakan tokoh kita hari ini koma, iaitu Tuan Muhammad Sapri bin Bahari, antara tokoh yang berada di Kuala Kangsar ni yang masih lagi aktif menghasilkan rebana, masih lagi aktif memukul ke? Bermain berebana, memukul pula kan. Jadi kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita nak tanya soalan tu kan, yang soalan banyak-banyak tu, kita tanya Encik Sapri, kita dah makan ke? Dah dah ya? Dia rumah ke ni? Dia rumah. Ya. Kebetulan hari ni tak busy ke? Memang kebetulan hari ni memang dah prepare untuk nak buat rakaman je lah. Oh ya, alhamdulillah. Supaya jangan kelar kabut. Ya. Okay. Pertama sekali Cho nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Sapri kerana luangkan masa hari ni. Lepas tu sudi bila kami lama untuk program podcast kita. Itu yang paling penting tu. Kalau Encik Sapri tak sudi tu, mana rupanya nak buat kan. Mana rupa nak buat. Dan nanti juga tu, sebelum ni kita di apa suasana kita hari ni, kita selalu fikir kompang je. Kalau nampak orang ni kompang. Ya, kalau rebana ni tahulah, pernah dengar pasal rebana, tapi kita macam selalu tengok kompang orang kahwinnya, entah di mana-mana rebana ni, entah majlis apa rebana ni kan. Betul. Jadi kita nanti info. Betul. Alhamdulillah hari ni kita boleh bagi info pada orang ya, Encik Sapri ya. Encik Sapri bukan orang biasa-biasa. Bukan kali pertama dia keluar dalam media sosial ataupun di kaca-kaca TV. Bukan kali pertama. Dah banyak dah orang interview dia. Tu dia. Cuma kita sekarang ni yang baru nak interview, baru nak bersembang, baru nak berkenalan dengan Encik Sapri kita. Ada nama mesra ke Encik Sapri? Ada. Orang kampung panggil saya Yokri. Yokri. Okey, kita berkenalan terus lah. Kita berkenalan terus lah. Nama penuh saya Muhammad Sapri bin Bahari. Saya berasal daripada Sayun Tebing, Kuala Kangsar. Sayun Tebing. Sayun Tebing ni iaitu berdepan dengan Istana Iskandariah lah. Itulah tempat Sayun Tebing. Kemudian saya menetap di Kampung Kuala Bendang sehingga sekarang. Okey. Jadi di situlah saya membuat bengkel rebana. Okey. Jadi di situlah bermulanya kerjaya saya ni daripada dahulu sehingga sekarang. Berapa umur tu Cik Yokri? Umur saya dah 70. Allah. So ingat dalam 62. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sihat lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab sihat tu sebab nopok warna selalu. Nak lepas geram kat dia pau gitu ya. Ya. Maknanya Yokri memang original Kuala.
Ya. Oh, steady. Alhamdulillah. Kalau dikira-kira ke tu tambah tolak bahagi darab, berapa lama dah tahunnya tu dalam bidang rebana bidang ni? rebana ni. Sebenarnya saya bermula daripada umur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun darjah 3. Daripada umur 10 tahun, waktu itu memang yang perlu dibelajar waktu itu tahun 60-an tu bersilat, main rebana, main takraw. Lain tak ada. Takraw. Tu zaman itu, pada waktu itu. Iyalah, betul. Yukri ada mewarisi daripada saudara keluarga ke, ataupun bermula tengok-tengok orang minat ke, macam mana? Saya bermula daripada ayah saya sendiri. Ayah saya ni salah seorang peminat berzikir. Pergi ke mana-mana berzikir dengan grup-grup dia. Situ saya belajar apa ni orang tua buat ni. Saya pelan-pelan belajar hinggalah umur 10 tahun saya campur dengan geng-geng orang kampung main rebana. Situlah minat tu, saya fikir daripada satu lagu ke satu lagu, bagus benda ni. Ya. Di situ datang minat hingga sekarang. Mana hasil daripada keluarga, daripada keluarga. Maknanya darah seni tu ada mengalir kuat. Masya Allah. Sebelum kita nak pergi kepada soalan-soalan yang lebih mendalam, boleh tak Yukri ceritakan dari segi bentuk dan bahan apa yang ada di satu rebana tu, nak buat dia tu? Ya, berkenaan dengan rebana, contoh macam di depan saya ni. Ini kita panggil rebana. Okey. Jadi rebana ni dengan kompang tu memang jauh berbeza. Kompang ni kita panggil baluh ni, kayu ni kita panggil baluh. Baluh. Kita panggil baluh. Setelah kita pasang kulit dah jadi ni, barulah dia jadi sebiji kompang atau sebiji rebana. Jadi daripada asal ceritanya, kalau kompang tu dia baluhnya tu lebih rendah. Nipis ya. Nipis. Okay. Kemudian kulit pun nipis. Berarti itu kita panggil kompang. Jadi yang rebana ni ketinggian baluhnya pun tinggi. 4 inci, ada 4 inci setengah, ada 5 inci. Okay. Kemudian kulit dia pun kita gunakan kulit lembu. Kulit tebal. Atau kulit kerbau, kulit kuda, kulit rusa, semua boleh. Okey. Jadi perbezaannya banyak. Soalan tanya saya tengok sopa je, sebenarnya lain. Memang kompang pun buat kulit juga, rebana pun kulit juga. Cuma kompang ni biasanya tempat-tempat tertentu, contoh sekolah yang menggunakan kompang. Bagi orang otak-otak ni, lama dia lebih suka kepada rebana. Itu istilahnya rebana dengan kompang. Ada perbezaan di situ. Banyak orang salah faham. Dia kata sopa je, bunyi pun sopa. Sebenarnya dari segi bunyi pun lain, daripada pembuatan pun lain. Itu perbezaan kompang dengan rebana. Daripada bahan pula, biasanya saya belajar dengan orang tua, dia menggunakan kayu halban. Kayu yang bagus, halban. Orang tua mengajar kita panggil kayu halban. Sebab kayu halban ni sebenarnya walaupun dia retak, dia panggil retak 1000, tapi dia tak mudah pecah. Kayu halban. Selain daripada kayu halban, kayu yang keras juga kita gunakan, kayu ciku, kayu sena, kayu nangka, kayu cengal, semua sekali boleh. Yang penting kayu tu keras. Sebab apa? Bila kayu terlembut, bila kita paku, dia dah cukup cekang. Bila kena cahaya panas atau kita dah pasang sendak dalamnya, dia akan menarik paku tu. Jadi di situ orang lama mengajar kita supaya buat rebana ni daripada kayu yang keras. Supaya kualiti dia bertahan lebih lama. Faham. So tadi baluh, lagi kulit, kayu. Kalau secara mata kasar kita lah, Yukri, yang kita nak ajar generasi hari ni, nak membezakan macam Cor Kabar tadi tu, mana rupa kompang, mana rupa rebana, kan? Secara kasarnya kita nak beza, nipis lah. Kompang tu dia nipis lah. Betul. Okay, itu secara kasar dia kamu. Yang lain tu tak ada beza sangat. Paku payung tepi tu ya. Paku payung ke kita panggil tu? Kita panggil paku payung. Sebenarnya dalam istilah paku ni pun ada main peranan juga. Sebenarnya rebana yang kita belajar dulu tahun 60-an, asal dia ikat rotan je sini. Rotan ya? Tak ada paku, dia ikat rotan macam ini. Yang asal dia.
rebana pun macam itu. Tapi setelah kita mudah dapat bahan ini, barulah kita gunakan kaedah bahan ni. Mudah. Sebab apa, rotan ni macam yang saya telah buat, seminggu sekali kita tune dia. Bila kita tune dia, di situ rotan tu putus. Jadi kita fikir-fikir, untuk apa kita nak buang masa tukar rotan. Yalah, betul. Kita nak buat nak pakai lama kan. Saya memutuskan rebana perak, walaupun ada orang nak buat kaedah ni, saya akan ganti dengan dawai. Okey, Sehingga sekarang, maksudnya kalau ada permintaan macam ni, saya terus terang cakap, kalau guna rotan, jangka hayat dia tak lama. Jadi kita akan gunakan kaedah tarik pakai dawai. Dan macam yang ini pula ikut permintaan. Ya, saya sebagai usahawan rebana ikut permintaan pelanggan. Ada yang minta paku ni satu saja. Satu line dia. Ada yang minta dua. Okey, itu terpulang pada pelanggan. Kalau dia orang bertanya saya nak minta yang asal punya rebana perak. Maksudnya guna dawai. Macam ini kaedah dia. Itu yang asal. Ini kita dah ciplak, kita dah ubah suai. Dan kalau sekali imbas, dia ni ada akan mirip gong Cina, genap Cina. Ni paku. Tapi atas permintaan sebagai usahawan, terpulang pada pelanggan. Dia begitu. Pada saya, dia tidak melibatkan bunyi, tidak melibatkan apa-apa. Kaedahnya super, bunyinya pun super. Cuma atas permintaan terpulang masing-masing. Kan? Mungkin ada orang daripada kecil sampai ketua, dia berfikir, aku ndak sangat jenis ni. Jadi jumpa saya baru dapat. Kan? Sedangkan selama ini hari dia pun pakai rotan. Ini kita mesti ada. Tak apa. Begitulah. Inovasi daripada rotan pergi kepada paku tu. Betul, kan. Yang penting satu produk tu dia kukuh, tahan lama sikit kan. Ada juga permintaan daripada pelanggan, saya tak nak pakai ni bang, saya nak pakai yang merah tu. Terpulang, kita pakailah yang merah. Ada pula dia kata, kami nak yang kuning, boleh ke? Boleh. Kan, tak ada masalah. Itulah. Nanti faham. Kalau dekat bengkel Yori, antara kayu yang Yori guna, kayu pokok apa? Biasanya kayu halban. Lah. Sebab kayu halban ni sebenarnya kayunya memang berat. Tapi daripada segi ketahanan, halban ni lebih tahan daripada yang lain. Itu pasal kita belajar dulu, tahun 60-an dah saya menggunakan kayu halban ni hingga sekarang. Di Kuala boleh dapat ke di Kuala? Boleh, insyaAllah. Ada di Kuala. Ini hanya saya seorang saja pembuat rebana perak. Jadi memang masih ada stok lagi. Okey, Alhamdulillah. Sebab semua orang yang minta tu, ada yang minta saiz 10 inci, ada yang minta saiz 8 inci, ada yang 9 inci. Dia kalau ikut kan memang berbeza saiz rebana ni? Bukan berbeza. Macam kami rebana perak, biasanya kita main 9 inci setengah, 10 inci, 11 inci, 12 inci. Yang ini? Yang ini 10 inci. 10 inci. Jadi berarti kalau kita main 10 inci, kita boleh campur dengan grup yang main 9 inci setengah. Punya seakan-akan. Tapi kalau yang 8 inci, kita campurkan dengan 10 inci dan 12 inci, dia jauh tenggelam dia. Jadi di situ. Jadi pada saya mudah saja. Grup baru dia nak buat, kami nak buat 9 inci setengah bang. Okey, semua 9 inci setengah. Mudah. Kalau dia nak minta kecil lagi, kita nasihat lah. Biasa rebana perak ni tak ada 8 inci. Tapi kalau nak buat tak salah. Tapi kalau kita dipertandingkan, yang dikatakan rebana perak, berarti 9 inci setengah tu hingga ke 12 inci. Jadi istilah dalam pertandingan tu memang adalah tu. Tidak dia kata kenapa pula yang lain 12 inci, yang itu 8 inci. Kata rebana perak. Jadi tak ada persoalan timbul. Tak ada persoalan. Dia bukanlah ada memang saiz tetap dia ya. Tidak. Ikut kumpulan. Kadang-kadang dia tubuh kumpulan baru. Biasa dia buat 9 inci setengah. Dia kata boleh ke kami pakai 10 inci? Boleh. Tak salah. Dari segi teknikalnya lah kan, Yuri kan. Kalau
kita baringkan rebana tu, kita nak buat tebing kan. Dan kita tengok kulit dia ataupun lingkaran dia tu pun tebing juga kayu itu. Kan? Adakah benda tu mempengaruhi kekuatan bunyi? Lagi besar saiz, lagi tebing, lagi dalam, lagi kuat bunyi ke macam mana? Memang ada, dia ada macam saya menggunakan satu kaedah. Sebab saya dah buat kajian, bunyi yang terbaik rebana ni saiz 10 nisbah 3. Saya ada kaedah saya begitu. Sebab apa? Saya cuba yang lain, yang orang kata dia buat je saiz 10 inci, sini dia buatnya 8 inci. Muka depan dia tu, kulit dia 10, yang ni dia buat 8 inci, yang ni dia buatnya 10 inci. Jadi bila saya fikir, bila saya cuba, dia hilang bunyi. Bunyi tu tak ada, tapi nak dapat kepuasan pemain tak ada. Jadi di situ saya buat satu rumusan, saya kaji, saya buat satu kaedah, buat saiz 10 inci, 10 nisbah 3, depannya 7 saja. Jadi dia tidak terlalu lepaskan bunyi itu, dia tidak terlalu simpankan bunyi. Kalau terlampau kecil dia punya kaedah depan, dia akan jadi gendang dandu. Dia akan jadi gendang dandu. Itu yang saya dah buat kajian. Yalah. Sebab di bengkel saya tu, saya memikir, sebab ada kata saya nak yang terbaik. Kaedah macam mana, itu terpulang dia kata. Saya nak yang terbaik. Jadi saya mencari kaedah terbaik, mesti ada satu jawapan. Jadi di situ saya mengkaji. Itu dia. Kaedah terbaik rebana perak adalah 10 nisbah 3. 10 nisbah 3. Berarti siapa-siapa yang nak main 10 inci, dia tetap moncong depan ni 7. Kalau yang dia nak buat tu 12 inci, dia ikutlah kiraan saya. InsyaAllah dia dapat bunyi yang terbaik. Setakat bunyi, orang kata meja pun bunyi kita tepuk. Iyalah, mesin pun boleh bunyi. Jadi di situ saya membuat satu kesimpulan, nak cari bunyi terbaik tentang rebana perak 10 nisbah 3. Siapa-siapa nak mendalami benda itu, boleh datang ke bengkel. Tak ada masalah. Kalau kau nak tahu lebih daripada macam Yuri Gabor tadi kan, 10 nisbah 3 ke apa ke, datang ke bengkel dia. Kuala Gangsa. Semestinya steady. Bila kita siap satu rebana, kita dah main berpuluh-puluh majlis keramaian ya, Yuri ya. Mungkin kita risoi, ini koyok ke, ini retak ke. Sebenarnya satu rebana ni berapa lama boleh tahan umur dia? Dia sebenarnya begini. Ikut penjagaan. Okey, contoh. Kita dah main majlis, tak kisah apa majlis lah. Yalah. Tapi tangan basah. Tawar pun tak ada. Di situ lah ngelap atas ini kan. Dah lah kita pun simpan. Betul, selalu kopi tu. Simpan dah seminggu, bila dia keluarkan balik, keluar daripada dalam beg. Awas lah koyak ni. Sebenarnya situ berpunca dia. Dia ada pantal larang ke? Dia tak boleh kena air lah ya? Dia sebenarnya kulit ni bila dah macam ni, dia tak boleh kena air. Dan sepatutnya bila kita lepas main tu, pastikan sedaknya ditarik keluar, ni dawai dalam tu, potan dalam tu, tarik keluar, disimpan. Sekiranya dah basah, kita cuma sekejap bagi dia kering. Itu daripada segi penjagaan. Kalau tidak, biasanya di sini yang digigit di tikus. Sebab berpunca tadi tu, lepas main orang kenduri, di situlah lemak nak dilap. Sekali kari-kari ya. Itu sebenarnya dia. Itu dari segi penjagaan. Tip penjagaan dia tu kan. Dia ada beg dia kan. Lap-lap dalam beg ya. Okey, kita dah dapat tahu cara nak membezakan mana satu kompang, mana satu rebana kan. Kita nak tanya juga beza permainan. Yuri, ini selalu orang alah kompang pegang je kopi ni, tampar je lah. Rebana pun pegang je kopi tu, tampar je. Sebenarnya apa beza dia tu? Sebenarnya tak ada beza. Cumanya kalau orang pegang kompang, biasanya dia tatang macam tu. Bolehlah tatang kalau benda tu ringan. Kompang tu nipis. Tapi kalau kena rebana perak macam ni, tebal dah 4 inci. Bukan semua orang tangannya begitu kan. Jadi dia boleh pegang belah sini, dia boleh pegang di bawah, tak ada masalah. Tak ada kata satu keputusan khas nak pegang rebana kompang, tak. Memang tak ada.
Maksudnya kalau kompang tu kecil atau rebana tu kecil, dia orang boleh pegang lah datang macam ni kan. Tapi dengan beratnya macam saya punya pun dah 1,5 kilo dia punya berat setelah 1,5 siap. kilo? 1,5 kilo. Jadi bukan semua orang mampu boleh tanggung macam itu. Kalau contohlah kita pukul kat tepi, lepas tu tengah, lepas tu tepi, lepas tu syarat dia mesti mati dekat tengah. Contohlah. Ni contoh daripada Chor kan. Jadi ada tak berbeza permainan rebana yang macam tu di Kuala ataupun rebana di Perak Tengah? Tidak. Dia sebenarnya dalam segi rentak ni, dia ada 3 rentak. Okey. Pertama rentak Hadrah. Yang kedua Saripul Anam. Yang ketiga Samsam. Berarti rentak bebas. Dalam bahasa seni budaya, maksudnya yang berentak Hadrah ni yang lagu berentak cepat. Sama ada lagu Arab atau lagu Melayu yang berentak cepat, kita kategori dia dalam itu artinya lagu rentak Hadrah. Lagu yang rentak sederhana perlahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, kita panggil dia rentak Saripul Anam. Rentak bebas kita panggil dia rentak Samsam. Maksudnya rentak bebas, contemporary. Dia boleh main rentak apa sekalipun. Jadi kalau dipertandingkan tentang rebana Perak, maksudnya kaedah itu kita guna pakai. Satu pasukan dia mengatakan saya akan memperkenalkan rentak Hadrah, lagu Ya Umar, silakan. Bagi pihak juri akan membenarkan, silakan. Jadi berarti dia mesti menggunakan kaedah rentak Hadrah. Apa dia kata rentak Hadrah? Rentak yang berentak cepat. Laju sikit. Kalau yang dia kata berentak perlahan, kita akan gunakan kaedah rentak Saripul Anam. Tak perlahan. Kalau dia kata bebas, terpulang. Dia nak buat rentak dandut pun kita terima. Sebab tajuk tu tadi. Kalau dipertandingkan, kita akan kira macam itu. Perkiraan dia. Daripada segi permainan, kalau yang dikata rentak Hadrah, dia bermula dengan cepat. Okey, boleh saya tunjuk sikit? Boleh. Okey, rentak Hadrah. Omar ya Omar ya Abu Bakar al-Siddiq. Allah Omar ya Omar ya Abu Bakar al-Siddiq. Alhamdulillahillazi Allah atani. Allahumma ya Umar ya Abu Bakar al-Siddiq. Itu rentak Hadrah. Kalau Saripul Anam tu tadi? Saripul Anam dia maksudnya sederhana perlahan. Biasanya kita akan buat lagu pantun, lagu dua-dua anak. Dua-dua anak ni maksudnya kita nak dua-dua anak, nak bagi anak tidur. Mestilah lagu Melayu kan. Bismillah buayan dibuai berkasih sayang, berpenat lelah ibu melayan, habis semalam berganti siang. La ilaha illallah Yahu Allah daimu baqi. Kepada orang tua-tua hendaklah hormat, mengikut Nabi Muhammad. Takut pula mereka keramat, berkat pula doa selamat.
Macam mana Cho nak habiskan podcast ni, Yuri? Masa Cho nak tidur saya. Memang lagu tu saya reka untuk nak bagi budak tidur. Dan saya pernah sudi di rumah orang kahwin. Saya buai budak dalam buai tu kan. Saya cari ibu-ibu mana anak menangis. Dek, ni kejap. Ambil budak ni, masuk anak tu dalam. Saya memang dia tidur. Saya fikir, boleh lah. Jadi saya komersialkan lagu ni. Saya pernah buat rakaman dalam YouTube pun ada. Dekat Perpustakaan Awam Negeri pun ada. Memang saya perkenalkan, maksudnya boleh guna pakai lagu tu. Sebab apa? Lagu ni sebenarnya mak bapak kita tahun 50-an 60-an dah ajar dah. La ilaha illallah, betul? Mak bapak kita dah ajar. Jadi saya fikir balik, jadi saya gunakan kaedah itu. Dan pantun-pantun itu pun saya ambil dengan orang tua, bukannya reka-reka mau dah gedang dah. Memang supaya budak sekarang ni, iyalah, kebanyakan ibu-ibu yang muda ni datang jumpa saya. Betul lah pakcik, boleh ke sendak seni kata tu? Saya ada. Saya datang ke bengkel, saya memang dah siapkan dalam buku note saya, tapi saya semua tulis dalam bahasa Jawi. Saya tulis bahasa Jawi. Saya bagi satu step, bawa balik. Tak tahu tanya saya macam mana nak mengolahkan lagu tu. Itu untuk budak-budak lah. Kadang-kadang orang tua ni dia pandai, tapi dia nak mengajar tak pandai. Jadi kaedah dia, kalau kita dapat satu kaedah yang betul, orang semua boleh guna pakai, teruskan. Betul. Tak ada masalah. Siapa nak berperkenalkan? Nak suruh mereka berlagu sekarang, mereka boleh berlagu, topuk tak betul. Ini contoh lah. Betul lah. Kebanyakan begitulah. Dia pandai topuk, dia lagu tak boleh. Bila dia berlagu, dia jam pula. Ini contoh. Yang ni kita buat lagu bebas pula. Boleh. Lagu-lagu orang zaman sekarang ke apa ke? Orang zaman sekarang ni kan. Boleh, silakan. Ini lagu bebas. Lagu pantun boleh, lagu orang dulu boleh. Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku di kau puja. Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku di kau puja. Boleh, lagu pantun pun boleh, lagu rentak itu pun boleh. Contohnya lagu pantun, awadi dalam dunia, terjadilah adab segala hawa. Awal di dalam dunia, terjadilah adab segala hawa. Matilah badan, bercerailah nyawa, barulah hilang nafsu dan hawa. Matilah badan, bercerailah nyawa, barulah hilang nafsu dan hawa. Kalau ada sumurlah di ladang, bolehlah kita menumpanglah mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpalah lagi. Sekian, terima kasih. Dahsyat betul. Dia tu kata orang lama ni kan, orang lama ni dia kalau ikutkan rebana tu, kalau tanpa nyanyi pun, kalau pandai tepuk dah sedap. Sekarang ni dia masuk bukan pula nyanyi daripada suara yang sedap, dan lirik-lirik baik-baik liriknya tu pun ya Allah mendedayu ya kan.
Sebenarnya dia bukan bergantung pada suara. Dia kena belajar lah. Ya. Contoh kita marhaban tu kan. Kita marhaban. Kalau kita semua nak buat lagu marhaban daripada sallallahu ala Muhammad, kita dah putus nafas tu. Kawan lain lah sambung. Kenapa kita nak tamak sampai habis? Itu sebenar dia. Sama juga dengan kaedah kita berlagu. Biasanya rebana main berkumpulan. Contohnya, saya dah sebut satu ayat. Awadi dalam dunia. Orang lain lah sambung. Dia begitu. Kenapa kita nak buat semua habis? Mampu tak apa, tak salah. Tapi tak mampu. Kita tahu diri kita, kita tak sampai lah. Itu guna berkumpulan. Dan itu ya, belajarlah, mudah je. Kita buat seni kata. Contoh saya khabar tadi. Dengan bismillah berbuai buayan. Kawan lain sambung. Buayan dibuai berkasih sayang. Nampak? Berpenat lelah ibu melahirkan. Habis semalam berganti siang. Kadang kita semput. Saya pun kadang semput. Saya tahu. Tapi di mana kita nak mengolahnya supaya kita ni masih lagi kan. Ya, betul. Jangan kita paksa diri kita dah tak mampu. Contohlah kita ada asma contoh kan. Tak sampai nak gagah juga tumbang cok. Ya. Sangkut lah. Jenuh. Ya, memang. Ya, betul. Tujuan tadi nak sonok-sonok. Jadi tak mau. Pada Cho yang ada pada Yukri ni satu bakat yang luar biasa. Sebab apa, dia bukan buat aja, dia main. Bila kan dia main saja, dia boleh nyanyi. Dia bukan nyanyi saja, dia boleh gubah. Dia bukan boleh gubah je, dia boleh tulis. So membayangkan dia kalau nak menjadikan satu melodi tu, boleh pening koma, boleh tak tidur malam. Macam Yukri nyanyi dia. Kan? Itu melodi tu. Bukan saya saja koma. Tulislah kemah apa mana pun, bagi pakar sastra tulis berbunga-bunga kan. Sampai kita baca pun tak boleh faham. Tapi suruh dia rubah jadikan melodi. Tak boleh pula. Gitu koma. Orang dah boleh dah buat gubah jadi melodi. Nak pukul pula tak boleh pula. Tapi pada Yukri setakat ni dia complete semua. Dari atas sampai ke bawah boleh buat, insya-Allah. Steady. Alhamdulillah lah. Yukri nak tanya, kalau pasal tadi lagu-lagu yang Yukri persembahkan tu tadi, lebih kepada kalau penelitian Cho lah. Mungkin ini sesuai kalau majlis tarik endui. Contoh lah. Ataupun berkhatan ke kan. Betul. Sebenarnya rebana ni dia sinonim dengan majlis keramaian apa? Sebenarnya memang daripada dulu budaya kita orang Melayu ni, bila ada kenduri kahwin main rebana. Main pempang. Ada keramaian majlis-majlis tertentu. Hari jadi. Akikah anak-anak pun boleh, tak ada masalah. Kemudian upacara agama, contohnya Melodi Rasul, pun tak ada masalah. Cuma kita tak ada, orang kata, ke arah maksiat. Itu sebenarnya. Tak boleh kita gunakan ni contoh nak buka kelab judi contoh. Jadi tak dibenarkan. Pada saya buka kelas di mana-mana pun saya akan cerita benda ni. Tentang persembahan rebana ni, main kok mana pun kita terima, tapi jangan ada unsur-unsur maksiat, unsur-unsur syirik. Itu saja. Lain tak ada masalah. Okey. Jawapan tu menjawab kepada soalan yang belum Cho tanya, iaitu berkaitan dengan Islam. Tengok
Macam mana tanggungjawab yang Yukri galahkan. Dia bukan sekadar buat, dia pergi bila bagi ceramah ke, bila pergi mengajar ke, dalam kelas, dalam bengkel dia ke, dia akan terapkan benda tu kepada pendengar-pendengar ataupun penimba-penimba ilmu yang baru nak tahu tentang rebana. Itu hebat dia, Yukri kita. Cuma nak tanya macam Yukri kata, kita elok daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya, maksiat ke apa, ke unsur-unsur yang tak baik lah kan. Bagaimana Yukri boleh meyakinkan orang dekat luar sana untuk mengaitkan bahawasanya rebana ni okey ataupun murni dilihat dari sudut Islam tu sendiri? Pada saya lah, saya sebenarnya dalam kelas saya kebanyakannya 50% saya mengajar dalam bahasa Arab kitab berjanji. Masya Allah. Itu dia. Jadi tidak ketinggalan lagu-lagu pantun, lagu Melayu, termasuk lagu-lagu pengantin baru. Tapi 50% saya terapkan dalam kitab berjanji. Contohnya buka ayat yang ketiga muka surat berjanji tu ada As-salatu ala Nabi Allah wa salamun ala Rasul. Saya dah mula mengajar itu, maksudnya dengan rentak dia, di mana naik dia, di mana berhenti dia, macam mana cara nak masuk. Tapi kalau dah belajar, dah tahu, dia pergi lagu Melayu, tak salah. Lagu pantun macam saya tunjuk tadi, lagu Penawar Rindu. Cuma kebanyakannya saya mengajar dalam bahasa Arab ni 50%. 50% saya mengajar bahasa Arab dulu. Tak kisah daripada as-salatu ala Nabi bisyari walidal habib tanaqa falakam pihub. Jadi maksudnya lagu itu saya dah terapkan dalam pelajar-pelajar ni. Maksudnya sekurang-kurangnya dia ada basic 50% lagu Arab dalam bahasa kitab berjanji. Kitab berjanji itu maksudnya seni kata dah ada. Syair-syair Arab ni dah ada siap seni kata. Kita cuma mengolahkan rentak, di mana nak pukul jawab, di mana nak pukul hadi. Hadi ni maksudnya seni kata yang ada di dalam kitab berjanji. Jawabnya yang kita menyanyikan tadi. Itu kaedahnya. Biasanya saya terapkan kaedah itu. Faham. Jadi dalam soal menjaga tu tadi, dalam soal menjaga tentang bunyi-bunyi rebana perak, tentang persembahan, saya memang tiap-tiap hari Jumaat saya buka kelas percuma. Nak bagi percuma tiap-tiap hari Jumaat jam 3 hingga pukul 5 petang di bengkel. Masya Allah. Sekarang ni tiap-tiap minggu yang pelanggan tetapnya Sekolah Ma'awiyah daripada Padang Rengas. Ada 15 pelajar. Tiap-tiap hari Jumaat datang ke bengkel, saya bagi kelas percuma. Kalau dijemput saya keluar tu ada bayaran lah. Yalah. Contoh macam saya mengajar Masjid Ubudiah, saya mengajar di Padang Cangkat, saya mengajar di Goping. Macam mana, kenapa Yukri terfikir sampai tahap nak buat kelas percuma tu? Sebenarnya pada saya lah, saya bermula tahun 2000 tentang pembuatan ni. Banyak soalan daripada universiti, daripada persatuan, daripada jabatan kerajaan, dia bertanyakan soalan kepada saya, apakah satu cara Cik Sabri nak menjagakan tentang rebana perak ni di masa akan datang? Saya buka kelas percuma lah, itu jawapan dia. Jangan kata saya dimandangkan duit, tak. Saya bagi kelas percuma tiap-tiap hari Jumaat jam 3 hingga pukul 5 petang. Saya dah wawarkan dalam TV, dalam YouTube, dalam Facebook. Saya cakap saya bagi kelas percuma. Apa lagi? Kalau orang tanya usaha itu dah ada dah. Sebab tinggi nak tak nak lagi. Ya, tak pula. Dan tiap-tiap yang belajar dengan saya itu, walaupun 2 orang, walaupun suami isteri, ada juga suami isteri. Saya nak belajar selawat bang, saya pun selawat tak betul. Jadi jangan ada tengah orang ramai. Okey, kau datang lepas Isyak. Mudah je. Saya kata silakan. Sebut baca. Sebab dalam syair Arab, kita tahu syair Arab dia tak perlukan orang kata dengan tajwid. Kan? Kita
dimaafkanlah. Sebab apa, dalam syair Arab. Tetapi dalam belajar bahagian selawat, dia melibatkan hukum. Kena ikut tajwid. Ha kena sebut ha, alif kena sebut alif. Kalau nak belajar selawat. Jadi ini memang kita kena terapkan. Nak belajar lagu selawat, okey, baca selawat. Daripada mula kita main tu, jaga. Sebab selawat melibatkan hukum. Mesti ikut tajwid. Yang lain kita boleh pandang ringan. Contoh pengantin baru, tak apa kau sebut salah, tak apa, orang tak marah kamu. Tapi dalam bab ini tak boleh, aku bertanggungjawab. Masya Allah. Jadi di situ saya ambil kira. Kalau orang kata main rebana je yuk, kompang, tak apa, jangan pandang ringan benda tu. Betul. Ini pada pada dakwah tu pelbagai cara. Ada orang yang cerdik pandai agama duduk di atas kerusi dengan ada meja, dia bagi menyampaikan ceramah dia dengan semangat, dengan suara yang tinggi, dengan emosi marah untuk mendidik kita. Takluk. Jadi gunakan cara yang macam ni. Hiburan yang secara kecil skopnya, bertenang, alatnya pun tak tentu banyaknya kan. Tapi dalam bait-bait ataupun lagu-lagu ataupun lirik lah kita kata, yang disampaikan tu mesejnya sama berat macam ceramah-ceramah ni. Macam tadilah, siapa kita dengar sedap cerita pasal apa tadi kan, lagu ini pasal apa ni, ada selawat ni, kenapa ada selawat ni, situ kita kena berfikir. Jadi pada cara dakwah itu tak terhenti pada satu jalan saja. Jalan ini boleh pakai, jalan ni boleh pakai kan? Pendekatan kepada kita yang mendengar. Contoh kat sekolah lah, Yuri. Cikgu dalam kelas garang, bawa rotan, tapi tak sama dengan guru PKM. Guru disiplin duduk dalam pejabat, rotan dia tu tengok pada takut. Padahal yang guru dan kelas dia sama juga bawa rotannya kan. Jadi dia berbeza pendekatan kita kepada masyarakat. Saya tambah sedikit. Boleh. Cerita Chor ni saya tambah sikit. Jadi dalam ilmunya kita harus faham juga benda ni. Contoh, kita main rebana, kita membuat lagu ulit mayang diulit. Sebenarnya rentak boleh pakai, tapi ulit mayang diulit tu sebenarnya kalau boleh, tak boleh kita mainkan rebana. Sebab itulah mentera dia. Jadi dalam permainannya kita kena faham juga. Jadi yang mana satu mentera, yang mana satu permainan untuk dipersembahkan. Jadi berarti kalau kita main ulit mayang diulit ni, kita main dengan rebana, sekiranya berlaku ada yang kena rasuk, maka kita kena berhenti. Penting lagu-lagu tu penting. Kena tahu juga. Maksudnya saya mana-mana kelas, sama ada universiti datang atau jabatan kerajaan, saya akan cakap benda ni. Saya jurulatih seni budaya, jadi saya terpaksa cakap. Dan ada juga ceramah saya, ada soalan tanya. Saya mengkaji tentang seni budaya khasnya dalam gendang. Jadi saya nak tanya cikgu, dia kata, kalau katanya tengah main gendang, katanya orang kena rasuk ulit, main dia ulit, apakah tindakan pemain gendang? Saya kata berhenti. Dan kalau boleh berhentinya dengan cara pelan-pelan. Jadi barulah benda tu akan pergi. Banyak orang tak sampai ke situ. Jadi ambil kira. Biasanya orang main serungai dalam gendang silat biasa. Tapi tidak mustahil. Dalam permainan ini pun tidak mustahil. Mana tahu kan bagaimana nak jadi. Sekiranya berlaku, maka kita akan berhenti pelan-pelan. Itu pentingnya bila kita nak menyanyi tu kena tahu apa yang kita nyanyikan tu. Sebenarnya adakah itulah lagu? Mentera dia. Bukan soal gendang. Banyak soalan tanya saya, habis gendang ni ada mistik ke ada? Saya kata tak ada. Iyalah. Cuma mentera dia itu. Jadi satu-satu tu elok kita belajar A sampai Z. Mudah saja. Macam saya buka bengkel, saya fikir saya layak buka bengkel, saya dah belajar A sampai Z. Daripada saya belajar meningkah, menyelang, selang jarang, menalu, selang kerap, tingkah beranak, tingkah bertanjak. 7 jenis rentak tu saya belajar. Saya fikir 7 rentak. Kenapa dalam YouTube dia orang main 2 rentak? Saya fikir balik, apa yang tak kena. Contoh, bila kita buka YouTube, sebelah hilir Perak main 2 rentak. Dia tak boleh main 3 rentak. Rupanya
bila saya mengkaji daripada segi sejarah, kurun 1525 lama tu. Ya. Daripada Sultan Muzaffar Shah dulu masuk Jabatan Perabasah, dah singgah dah main rebana dah. Singgah main, mudik lagi Kulu, main, mudik ke Parit, main, singgah Pasar Garam, main, akhir sekali singgah Kota Lama Kanan. Itu pasal gelarannya Kota Lama Kanan. Di mana Kota Lama Kanan? Di Masjid Kota Lama Kanan. Sampai sekarang masih ada satu kubur lagi duduk di dalam Masjid Kota Lama Kanan. Itulah Kota Lama Kanan. Baru berpindah ke Istana Bukit Candan. Itu asal. Jadi yang disayung adalah menetapnya lebih daripada pedagang Arab main rebana ni. Turunlah segala lagu, segala rentak dan segala bunyi. Di sini lebihnya. Jadi yang di sana tadi, yang awal masuk Beting Perabasah tadi, singgah di Parit, singgah di mana-mana, hanya singgah main saja. Jadi di Kuala Kangsar ni lah lebihnya daripada segi nyanyinya, daripada segi rentaknya, daripada pukulannya. Jadi di situlah kerja saya menyampaikan benda ni. Yuri di Kuala Kangsar ada kumpulan khas. Ada. Berapa orang? Kumpulan saya khasnya ada 10 orang. Seri Warisan Sayung. Duduk di bawah Sro Enterprise. Sentuhan Rebana Asli Warisan. Jadi segala persembahan, biasanya kumpulan saya itu mewakili negeri Perak khas Malaysia ke dunia. Biasanya saya yang dijemput. Cakap ini 2 kali kita memperkenalkan Rebana Perak buat persembahan dengan sedunia ni tadi. Di USI, di Melaka. Dia orang panggil semua pemain rebana muzik ni tadi datang ke Melaka. Jadi saya lah mewakili negeri Perak Malaysia persembahkan apa itu rentak hadrah. Sebab di sana juga ada hadrah. Pakcik, itu rentak hadrah. Siapa nak jawab kalau kita pun tak tahu? Pakcik, itu rentak Seribu Anang. Betul. Kan? Jadi mudah je kan apa, serumpun tadi tapi tak serupa. Tapi bila ditanya saya kata ya. Jadi di situlah alhamdulillah itu pasal saya dilantik di Jabatan Kebudayaan sebagai ikon negeri Perak. Alhamdulillah. Sebab itulah tadi. Sebab memperkenalkan dengan kaedah yang betul, teknik yang betul, cara not yang betul, macam mana nak bagi cepat. Bila Yuri dah bergerak lama dalam mempromosikan dan memelihara tradisi kita ni, permainan rebana ni, sudah semestinya Yuri pergi ke sekolah, pergi ke universiti, pergi ke institusi ni, institusi itu, memperkenalkan, betul tak? Betul. Pelbagai lapisan masyarakat yang Yuri dah jumpa. Betul. Untuk generasi muda, terutamanya remaja dan ke bawah. Susah tak Yuri nak tanam rebana ni dalam jiwa mereka? Pada saya tak susah, dengan syarat bagi percuma. Itu saya katakan tadi. Berpandu pada rekod saya, bila saya nak bagi percuma, banyak dah. Ada yang datang, suami isteri datang pasal nak bagi percuma tadi. Kalau saya memikirkan duit, kau suami isteri ke, kau kumpulan ke, kau bayar aku sesuatu. Tidak, aku tak payah pergilah. Contoh kan. Tapi saya memikirkan macam nak jawab Chow punya soalan tadi tu, saya buka kelas percuma. Saya wawarkan pun. Dalam TV2 saya wawarkan, dalam YouTube saya wawarkan. Di mana-mana saya berceramah tentang Rebana Perak, saya wawarkan benda ni. Datang ke bengkel saya tiap hari Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat, saya tak tentukan Jumaat bila. Tiap-tiap hari Jumaat datang saja. Pernah datang daripada Universiti Kelantan, saya tanya dia, daripada mana dek? Saya daripada Universiti Kelantan pakcik. Saya hanya ingat baju ini je kata. Saya kata apa, masuk nama kamu dalam ni. Saya ada rekod. Walaupun dia seorang, suami isteri ke, budak sekolah ke, ada yang orang bangsa Cina pun ada datang. Ada belajar tu je kata. Ada. Saya masuk rekod lah saya tu. Apa yang saya ajar kan? Sebab saya kata tadi, kebanyakan kita orang tua dulu bak rebana ni, kau ikut je aku kata. Kan? Sampai 3 tahun belajar cowok. Tak dapat.
Tu dia. 3 tahun lah. Bila kita tanya berapa tahun dah belajar ni pakcik, 5-6 tahun saya belajar tu. Baru setahun pula tu. Itu menunjukkan ikut-ikut. Tak salah. Betul. Dia belajar begitu. Cuba saya kata pukulan tu betul. Saya betul ke lah begini. Itu sebenarnya dia. Cho teringat satu video Allahyarham Tan Sri P. Dia kata kalau kita tak isi dada kita dengan permainan tradisional, muzik-muzik tradisional, muzik lain akan menempik dalam diri anak muda kita. So kita tengok Jerry kat luar sana, anak-anak muda kita dah tak minat, kurang minat dengan benda-benda tradisional ni kan. Yang moden sanggup berhabis beribu-ribu ringgit pergi ke Kelah nak belajar. Itu yang Cho kata cabaran yang Yukri tanggung untuk mengetengahkan rebana ni kan. Di samping saya ketengahkan rebana ni Kelah percuma, saya juga Kelah percuma bagi dia orang main gasing, nak bagi seronok, bagi minat. Gasing saya buatkan, tapak saya sediakan, macam mana nak pusing gasing. Kita yang tahu tahun 60-an main gasing, kita ikat je paku di bawah. Yang ini punya gasing ikat di kepala pula. Menong dia memikirnya. Mana nak ikat ni saya tunjuk. Sampai sekarang pun gasing tu masih aktif. Sampai sekarang saya masih pergi buat gasing daripada kecil untuk budak pusing dengan tangan, pusing dengan tali. Sehingga orang dewasa punya gasing, antara bangsa main punya saya buat. Saya tunjukkan juga. 2 hari lepas saya tunjukkan persembahan gasing saja di depan hospital tu, apa nama tu? Ada tempat orang buat kerja kahwin tu. Situ saya buat persembahan gasing. Dahlia. Untuk persembahan gasing saja. Nak bagi orang tengok, oh ini gasing. Macam ni cara pusing gasing. Mungkin kita yang berumur macam ni tahu, yang bawah. Ya, betul. Apa tu? Betul. Kita dah main yang moden dah sekarang, apa Beyblade. Kan? Jadi itulah dalam pada memperkenalkan rebana, saya masuk ke benda-benda ni. Ini semua kerana pertama seni budaya, kedua saya memikirkan akan datang. Siapa nak cerita benda ni? Itu kalau tanpa duit akan datang, dia diam begitu je lah. Jadi saya memikirkan, ini kena begini-gini. Itu pasal saya wawarkan. Sekarang dari nak Kelah percuma, saya bagi Kelah percuma tiap-tiap hari Jumaat jam 3 hingga pukul 5. Itu je syarat dia. Tak kisah dia datang 2 orang. Ada yang daripada Taiping, ada daripada Rengas, ada datang daripada Kuala. Kalau macam sekolah Raja Pumpang Kasum, saya pergi. Sebab dia orang duduk asrama tak boleh keluar, saya pergi. Dia begitu keadaan. Alhamdulillah. Itu usaha yang sangat berharga lah pada Cho. Bukan kita kata duit tu tak perlu, duit tu perlu, tapi situasinya lain. Ada situasi yang memang kita perlukan satu kos sekarang kita cukup menghargai lah pada Cho. Sebab apa, nak luangkan masa 3 sampai 5 jadual Yukri tu, dia sanggup korbankan selama 2 jam tu semata-mata untuk bagi kaum ilmu bermain rebana, mengenali rebana ni. Dahsyat. Satu Cok nak kongsi kalau kepada kita semua yang ada kat sini. Fakta sikit lah kita pasal nilai Islam. Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW peristiwa pada hari raya kan, dia membenarkan nyanyian dan rebana pada hari raya sebagai tanda, ni penting ni, sebagai tanda kegembiraan dan tanpa melampaui batas. Betul. So kita nak faham kat sini apa yang kisah daripada hadis ni ceritakan. Nabi Muhammad pun dia berceritakan apa-apa pun jangan melampaui batas. Kan? Kita hari ni berhibur sampai sakit kepala. Contoh kita pergi majlis yang berhibur lah, sampai sakit kepala kenapa? Muzik terlampau kuat, waktu minum manis lebih sangat kan? Jadi sewaktu semayang tak payah cerita lah kan? Azan ke tak azan ke, jalan terus kan? Tapi rebana duduk
santai, apa yang disampaikan tu baik syair ke baik lagunya tu berunsur ketuhanan, selawat apa semua, time azan kawan berhenti. Lepas tu pakaian pun masya-Allah sopan kan. Jadi jangan melampaui batas. Itu yang kita nak cuba sampaikan kan. Kita mungkin dah sampai kepada fasa akhir dah. Fasa akhir podcast. Bila Cho berjumpa dengan orang lama macam Yuri, Cho mesti nak minta kata-kata semangat. Kata-kata semangat, harapan Yuri sendiri kepada generasi kini berkaitan dengan rebana kita. Nak memelihara ke, ambil tahu ke, silakan. Dia sebenarnya macam ini. Kalau saya dah bagi peluang buka kelas percuma, jadi saya rasa tak ada timbul masalah tak nak pergi, tak ada timbul masalah duit, tak ada timbul masalah peralatan. Biasa saya dah buka macam ini, biasanya rebana saya dah sediakan, gendang silat saya sediakan, gasing saya sediakan. Jadi gendang apa lagi, JMB apa semua saya dah sediakan. Hanya datang bawa badan, belajar macam mana rentak. Jadi setakat ini itu yang mampu saya sediakan. Saya hanya wawarkan setakat inilah. Tiap-tiap minggu mengikut rekod saya, memang tiap-tiap minggu belum pernah kosong lagi. Setiap hari. Ada yang ni 2 orang, yang ni 3 orang, tak kisahlah. Kadang tu siang ni orang ni datang, malam orang tu datang pula, tak apa. Sehingga ke begitu. Jadi menunjukkan apa yang saya wawarkan, apa saya harapkan, memang benda tu memang berlaku. Maksudnya bukan kata orang tak pandang apa rebana, tak. Berpunca daripada ni tadi, rupanya berpandu pada rekod saya, tiap-tiap minggu memang ada orang yang datang, kurang-kurang dia datang, macam ini, dah selawat ni macam ini, rentaknya ni, cukup. Itu menunjukkan dia minat dia. Dan ada juga setengah pelajar bila datang, pakcik minta maaf lah, saya sebenarnya tak minat main rebana ni. Ada berlaku. Ada ya? Ada. Saya kata ginilah dek, kau tak minat, pakcik tak boleh buat apa. Tapi kamu duduk depan, pakcik sedekah lagu selawat. Ni pakcik sedekah. Pakcik tak minta kamu buat, pakcik sedekah kamu lagu selawat. Dengarkan. Dia dengar tu, dia ngetik tangan kan. Ngetik ya. Saya cakap dengan dia, macam mana dek, saya sebenarnya tak minat pakcik, tapi tangan saya ngetik bercedah. Saya otak tak berkata, tapi tangan berkata. Balik kan pakcik pilih satu rebana, saya beli, dia kata saya nak main kat rumah. Jadi menunjukkan apa yang saya persembahkan dia tu masuk ke jiwa dia, masuk ke kalbu. Bukan hanya saya cakap, orang kata cakap je macam air curah air dalam kali, tak. Apa yang saya cakap, saya persembahkan, saya tunjukkan, masuk ke jiwa dia. Contoh, mulut, akal semua tak bercakap. Tak suka lah katakan. Kaki ngetik. Mana dia terima tak tengah masuk tu? Jadi secara jujur, saya tanya jujur lah dek, macam mana apa yang pakcik bagi sedekah tadi, kamu terima ke? Alhamdulillah pakcik. Puas lah saya megang kaki katanya. Otak, mulut tak bercakap, tapi kata kaki ngaku juga kata. Jadi apa yang pakcik cakap tu tunjukkan betul. Ini bukan sembang kosong. Sebab masuk ke jiwa kamu, ke kalbu kamu, masuk ke jiwa, kamu tak boleh buang dah. Kecuali kamu masuk ke otak kamu je, kamu boleh buang. Tapi masuk ke jiwa, tandanya kenapa kamu tak tahan kaki kamu? Jangan bergerak, lagu selawat je pun. Ini berlaku. Dan lagi satu contoh, saya buat lagu pantun. Ini dalam ceramah saya di Jabatan Perpustakaan Awam Kuala Kangsar. Pengarah tu kata dia membuat buku saya tentang rebana ni. Jadi kata dia, tuan-tuan dan puan-puan, itu ayat dia keluar. Saya sebenarnya tak berminat main rebana dan kompang. Sebab ayat itu tadi keluar macam Cho cakap tadi. Apakah harapan masa hadapan? Jadi terkeluar ayat daripada perempuan, nama saya dah lupa. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, 13 negeri panggil jawatan berkumpul tu, semua orang buat sekolah. Saya tak minat tentang rebana dan kompang, tetapi ini hari saya nak dengar Abang Safri buat satu lagu, tengok saya minat tak minat. Dia pegang mikrofon, suruh saya nyanyi. Saya buat lagu tu lah tadi. Pucuk pau delimalah batu,
Siapa sambung nyanyi, dia yang tukang nyanyi, saya tukang tepuk sampai habis. Dan dia sendiri cakap, tuan-tuan dan puan, saya tak minat. Macam mana saya boleh terikut-ikut? Dia kata. Saya kata, itulah apa yang saya cakap tu betul. Bila masuk ke kalbu puan, puan dah tak boleh elak. Nak tipu macam mana orang tengok? Dia kata betul. Dia akui benda tu. Jadi menunjukkan apa yang saya curahkan, apa yang saya tunjuk, pada saya begitu yakin 100% itu adalah betul. Contoh saya katakan tadi, banyak orang boleh berselawat. Tetapi bila dia berselawat, dia pukul tak boleh. Okay. Contoh selawat ni budak je satu pun pandai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Budak je satu boleh kan? Tapi bila dia menyanyi, dia tak boleh pukul. Dan bila pukul, dia menyanyi, dia pun tak tahu bila nak berhenti. Jadi saya kata mudah je, belajar je benda ni. Benda pun saya kata, nak kata saya ni mencari hasil di atas ni pun tidak juga. Sebab saya dah wawarkan buka kelas percuma. Ini sebenarnya untuk masa depan. Saya tak kisah tu golongan tua ke golongan muda ke, saya dah buka kelas percuma tu, dia harus kena faham. Maksudnya saya tak kira masalah duit tu. Saya kira masalah yang penting orang dapat ilmu tu, dia akan turunkan dengan cara yang betul. Kebanyakannya yang kita bimbangkan tadi, macam kita sembang tadi, belajar 3 tahun main rebana, sekarang suruh tunjuk satu pun tak mampu buat. Kenapa? Sebab kita waktu dalam belajar ikut-ikut, kita bukan belajar. Jadi saya buka kelas, saya ajar A sampai Z. Macam mana teknik nak berlagu. Sebab dalam istilah rebana Perak, tepuk dalam berlagu. Tepuk dalam berlagu. Tepuk dalam berlagu. Tak ada tepuk, tak ada lagu. Ada lagu, ada tepuk. Kalau tepuk saja, lebih baik kita main drum. Ini contoh lah. Yalah. Sebab ini kenyataannya. Yang dikatakan tepuk dalam berlagu, rebana Perak. Mengasah minda paling baik supaya jangan biar sihat selalu, tepuk rebana Perak. Otak kena bekerja. Lepas ini kan kena berhenti, kena naik, jawab. Contoh kita buat pengantin baru, semua orang tahu lagu pengantin baru. Tapi dia nak berhenti di mana? Dohai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Dohai senangnya menjadi pengantin baru. Kan? Jadi nak mengasah minda kena begitu. Jadi menunjukkan kalau dia belajar saja rebana Perak, dia tak berlagu, dia tak jadi. Dia kena belajar berlagu, baru boleh otak dia bekerja, darah baru boleh naik, oksigen baru boleh keluar masuk. Betul. Mudah je pada saya. Betul. Jadi siapa-siapa rasa badan lemah-lemah, bawa jumpa saya, buat satu lagu. Lagu selawat je yang senang dapat. Dia je satu boleh buat lagu selawat. Belajar selawat duduk, saya tunjuk ke teknik pukul. Kita pakai rentak 1-2. Kaedah saya mengajar, rentak 1-2 paling mudah untuk kita belajar. Contoh, rentak 1-2. Ya. Selamat datang kami ucapkan kepada tuan puan sekalian. Allah dalilana hajar jalali, Allah dalil hawa hajar jalali. Okay, rentak 1-2 kita boleh bagi. Selamat pengantin baru kami ucapkan, dipanjangkan jodoh, semoga berkekalan. Sallallahu ala Muhammad. Pakai rentak 1-2. Basic dia tu ya. Asas dia tu. Dah dapat. Selebihnya datang ke bengkel percuma. Itu Sambung. dia.
Kalau ikutkan koma dah berapa kali dah. Yuk Sapri kita bagi tahu datang. Percuma koma. InsyaAllah ada masa kita boleh terjah tengok dekat bengkel boleh, tak ada masalah. Saya alu-alukan. Sebab bengkel saya tu sebenarnya saya buat memang sebelah rumah saya. Dan biasanya pelanggan dah tahu. Kalau dia daripada Selangor, dia kan pukul 8 malam sampai. Dia kata, "Pakcik, kami nak sampai juga ke tempat pakcik ni walaupun pukul 10 malam." Saya kata silakan, tak ada masalah. Sebab bengkel saya kebetulannya sebelah rumah kan, tak ada masalah. Ya, baik, alhamdulillah. Daripada apa yang Yuk Ri cerita, masih ada lagi di luar sana yang cintakan seni rebana kita ni, warisan rebana kita ni, yang masih nak timba ilmu, berminat kan, nak tahu daripada penghasilan sampai cara nak bermain dia tu. Jadi sangat-sangat diucapkan tahniah lah kepada semua yang masih berminat lagi. Yang mana tak minat, yang mana tak tahu, boleh cuba ambil tahu. Semoga ada minat lepas ni, macam yang Yuk Ri cerita kan. Sebab ini sebenarnya ada dalam tubuh badan kita. Sebab ini warisan kita dulu. Mungkin kita lahir satu ketika dulu yang kita tak ambil tahu daripada mak kita, bapak kita, tok kita, pah kita kan. Dulu ada majlis di rumah kita buat dulu waktu kamu beranak, kan. Jadi kita dah dengar dulu, sallallahu ala Muhammad. Ada. Tapi dah besar kita tinggalkan bunyi tu, kita dengar pengaruh daripada luar kan. Hafal lagu negara ni, hafal lagu negara itu kan. Jadi inilah masanya Yuk Ri untuk kita ambil tahu balik dan kita martabatkan balik rebana, terutama rebana Perak. Betul. Okey, Yuk Ri, ada apa-apa lagi yang nak disampaikan kepada pendengar kita? Saya tak ada apa. Tak ada apa dah. Nak ikutkan daripada mula wawancara di dah habis saya luahkan. Jadi kita fikirkan bersama-sama. Dan saya sentiasa menerima tetamu. Bukan kata bangsa Melayu, India yang datang jumpa saya, Cina. Dan ada Cina mendesak saya, "Uncle, buatlah satu Cina." Buatlah lagu Cina. Saya tengah memikirkan apa lagu Cina. Udah nak kena ni lah, Cantonese Mandarin lah. Tapi sebenarnya betul juga tu. Betul juga. Sebab saya buat rentak dangdut, saya buat rentak syair, banyak benda saya buat. Kan, sebenarnya pertama untuk menghibur, dan kedua boleh diambil buat pelajaran. Ada iktibar dia tu. Setakat ini termasuk hari Sabtu ni ada rakaman daripada USI juga. Allah rakaman daripada bentuk apa saya tak tahu. Saya bersedia saja. Dan sekiranya sekarang pun salah satu perkara wajib mana-mana universiti yang saya dapat tahu, sebab 4 doktor daripada UPM Sedang, UUM, daripada UiTM, daripada Universiti Utara. Jadi datang 4 doktor jumpa saya, dia kata kami nak buat rujukan balik tentang rebana Perak. Saya kata sebagai doktor apa lagi nak rujuk? Tuan sebagai doktor nak rujuk apa dengan saya sebagai orang kampung? Dia kata saya dah tanya Jabatan Kebudayaan, dia dah tanya warisan, tanya pelancongan, tanya keratangan, kena rujukan dengan saya balik tentang istilah hadrah, serbu anam. Jadi apa sebenarnya? Lagi satu, rujukan dia pada UiTM Terengganu. Datang jumpa saya, dia belajar tentang beduk. Dia tahu saya buat beduk pencetus rumah. Jadi dia belajar tentang beduk. Alhamdulillah dia pun berjaya. Dia tunjuk saya dah berjaya pakcik, terima kasih lah. 1 minggu dia berulang jumpa saya. Macam mana kaedah beduk, macam mana pokok beduk, macam mana zikirnya untuk antara satu waktu ke satu waktu. Jadi alhamdulillah dia berjaya. Alhamdulillah. Okey lah, Yuk Ri, kita pun dah sampai ke penghujung. Kalau macam yang kita dengar dan kita tengok penampilan dan percakapan daripada Yuk Ri ni, semestinya podcast ni takkan mampu tampung info yang keluar daripada mulut Yuk Ri kita. Banyak lagi yang perlu kita belajar, banyak lagi yang perlu kita congkak. Ni baru satu rebana, belum cerita gompang, belum cerita apa benda yang lain, apa percussion apa ke, belum cerita lagi pasal gasin. Semua ada pada Yuk Ri. Nak tak nak je
dia dah buka ruang untuk kita kelas percuma semua. Okey, akhir kata pada Yuri, semoga makin sihat insya-Allah selepas ni, makin kuat, makin bersemangat, makin dipermudahkan segala urusan, disediakan lorong sebesar-besar lorong untuk Yuri berbakti kepada Amin. generasi kita hari ni, memperjuangkan rebana Perak. Itu sangat penting. Perak agama, Perak, bukan kata yang lain tak penting, tapi ceritanya kita dalam Perak ni pun setengah golongan rasa benda ni dah tak ada, rasa benda ni dah hilang, rasa benda ni tak ada beza dengan Kompang kan. So sekarang Yuri buka laluan untuk kita ambil tahu. Terima kasih banyak Yuri luangkan masa hari ni. Salah silap lebih kurang minta ampun, minta maaf. Saya ada panjang umur marosi, kita jumpa lagi insya-Allah. Panjang umur kita jumpa lagi. Terima kasih juga kepada Maib dan juga Usi atas cetusan podcast Warisan. Kita jumpa di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.